Ha? Macam mana nak jaga maintenance kompresor? Kompresor ni senang je. Ini kompresor elektrik. So tak banyak pun maintenance dia. Kau tak perlu tukar minyak gearbox, dia tak ada piston sebab dia pakai elektrik, dia pakai motor. Kelebihan kompresor pakai elektrik ni, bunyi dia senyap sikit, lepas tu dia tak ada maintenance. Lepas tu dia ringan. Boleh bawa ke mana-mana, saiz pun kecil. Kalau nak bagi dia tahan lama, senang je. Lepas korang dah pakai, korang buang angin dalam tank ni. Tapi jangan buang habis, tinggalkan sikit je. Lepas tu, kalau kau tengok dekat bawah kompresor ni, ada satu nut ni. Korang pusing je nut ni, sampai dia buang angin dia. Pusing mahala bawah macam ni. Nampak? Dia akan keluar air-air kat sini. Buang angin dia sampai habis. Kita nak kena buang air tu supaya tak berkarat tank ni. Macam mana boleh ada air dalam ni? Kalau ikut logik fizik, chemical, kimia, sains, bila udara tu dimampatkan dalam tank ni, udara tu akan bertukar sifat dia menjadi cecair. Sebab tu akan ada air sikit dalam ni. Itu je cara nak bagi maintain kau punya kompresor supaya tahan lama. And kalau kau beli kompresor dekat link bawah tu, kau akan dapat free hose dengan kepala sekali. Harga kau boleh check sendiri. Sebab lain orang, lain harga dia dapat.